muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mai tolong dekat-dekat sikit. Saya tak sonok entah pergi jauh-jauh ni. Dekat-dekat sikit. Takut apa bukan nak tanya. Dekat sikit. Saya takut nak tanya kan. Malaikat dia lari nak bagi rahmat lagi. Muka surat berapa kita? Hampa kitab beli tak bawa kan? Pakat beli banyak kitab ni tak bawa. Nah. Kita kerjakan betul kan? Ni hak lain-lain beli banyak pasal itu. Kesok apa? 25 no. Kita ada lagi. Sepandak kita ada lagi tak? Ada lagi 2 3 ada lagi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan orang yang minum arak itu pada hari kiamat, padahal keadaan arak itu tergantung pelihirnya dan kecapi, bukan kucapai, tak betul itu. Kecapi ni apa tahu? Tali. Gendang gendut tali kecapi, lapak perut demonstrasi, ada orang kata gitu no. Dan kecapi tali pada tangannya sehingga disula atas kayu daripada api neraka, dan menyeru malaikatlah si anu anak si anu yang minum arak, maka terbitlah dari mulutnya busuk, kemudian maka melontar akan dia segala orang dan pada mahsyar, dan melontar kalimah malaikat zabaniyah, dan mereka itu akan dia pada api neraka Jahannam, maka tinggallah dia 1000 tahun lamanya. Baik, InsyaAllah hari ini kita sambung balik ya, pelajaran kita tentang azab dosa orang terlibat dengan arak. Katalah arak ni dia sama tarak dengan dadah, dosa kita berjudi, dosa bunuh orang, dosa dahaka mak bapak. Di mana arak ni kalau kita minum dia tak mabuk, Tuhan tak terima amalan kita seminggu. Kalau mabuk 40 hari Tuhan tak terima. Kalau kita mati dalam 40 hari itu, mati kerana maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang minum arak atas dunia ni kalau tak bertobat, dia akan berjumpa esok di akhirat besok. Ataupun dia tak kena hukum hudud 40 rotan, dia akan kena azab ni. Bila kiamat besok, arak digantung di tengkuk dia, tali di tangan dia, disula atas kayu neraka, sula atas sula, dijolok punggung dengan kayu neraka pula. Mulut dia busuk sampai orang di pada mahsyar meluat benci, pakat tolak menolak dia, meluat benci dekat dia. Kemudian kemudian dia akan dihumban dalam neraka tu 1000 tahun lama dia. Ni baru dosa minum arak. Dosa tak semayang, dosa berzina lagi tak ambil kira lagi tu. Yang tu boleh teruk dah. Maka memanggil ia pula, macam jeritlah, nyerulah, hai dahaga aku. Dia menyeru, dia merungut dahaga, kemudian disuruh bawa kepadanya peluh dalam api neraka busuk. Dibawa peluh orang neraka terkena panas tu, peluh tu busuk. Kemudian maka menghancur ia akan jadi abu. Minum menjayak tu hancur habis, tapi hidup. Ni yang berat dalam neraka. Kita di akhirat besok dia tak ada mati dah. Masuk neraka pun hidup selama-lamanya, masuk syurga pun hidup selama-lamanya. Di dunia kena api mati. Maka dibangkit ia pada dibelenggu, diikat kedua tangan pada tengkuknya dan dua kakinya dirantai. Maka dihela, ditarik pada dengan rantai itu atas mukanya, dan minumannya itu danau, tahu danau? Bukan danau hak yang bagi kayu hitam tu lain. Itu danau nama tempat siam. Danau ni ayak bisa. Minuman dia ayak bisa, busuk dah ayak tu, daripada api neraka bernama Hamim.
dan makanannya itu daripada zakum, satu buah, iaitu kayu daripada neraka. Jadi pakaikan dia dua kasutnya daripada api neraka. Kasut bukan Beli, bukan Johnson Italy, kasut daripada bara neraka. Elok pakai kasut saja daripada mendidih otak itu pada telinga dia, shot naik panas, otak telinga gelegak, geraham jatuh, sekalian isi perut dua kaki, dan ditaruh dalam peti bara api neraka 1000 tahun lamanya dalam siksanya. Ini azab. Sebab itulah dikatakan anna azabad dunya amil azabul akhirah. Azab dunia, siksa dunia, hudud ni 40 rotan tu lebih ringan daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Di akhirat dia dia tak bertobat, dia berjumpa yang ni. Dia bertobat atau dia kena hudud. Kena hudud tu dia merupakan kafarah. Kafarah ni cakap Arab, Melayu kata apa? Kiparat. Keparat lain, yang tu kurang hajak, yang tu. Kalau korporat lain, yang tu orang kaya. Kafarah, penghapusan dosa. Mana hudud tu kalau kena, esok di akhirat tak kena dah. Itu dikata ringan daripada azab di akhirat besok kalau bandingkan dunia ni, kan? Maka keras siksa bagi orang minum arak dan tuak menangis tiada kesian, dia manggil ia daripada api neraka, tiada jawab, menyuruh menjeritlah. Boleh taruh atas kepalanya judah. Judah ni macam kepiah lah daripada api neraka. Kepiah tu piah api, ditaruh oleh malaikat akan dia kalau wadi. Wadi ni apa? Lembah Wil dalam neraka. Nama neraka Wil. Api neraka Jahanam iaitu Wadi Wil yang amat keras panasnya, terlebih banyak di perantainya, banyak besar ular dan kala. Ingat, neraka ni banyak kelas. Sa'ir, Saqar, Jahannam, Wil, itu di antara semua yang paling dahsyat. Na'udzubillah min zalik, ya. Allahu Akbar. Ular pula besar daripada ular anaconda Brazil hang pernah tengok dalam filem. Besar dia lagi. Ular tu kalau ikut ceritanya, panjang dia sehari berjalan baru sampai. Kepala pekok sehari berjalan baru sampai. Ingat highway tu juru sampai tu Lipoh agak daya ke mak. Panjang. Mata daripada api neraka pula tu. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Maka tinggallah dalam wadi lembah neraka tu 1000 tahun lamanya. Kena menyeru ia dengan kata, hai Muhammad, maka dengan SAW akan suaranya. Maka sabda ia, hai Tuhanku, aku mendengar suara seorang laki-laki umatku neraka Jahannam. Firman Allah Ta'ala, adalah orang yang minum arak itu dalam dunia. Pak adalah orang itu sebenarnya tu, tambah itu adalah orang itu yang minum arak itu dalam dunia pada tiada ia taubat. Itulah nak tahu orang-orang yang terlibat dengan arak. Kan dalam Isra' Mi'raj Nabi dipanggil, Nabi dihidang dengan 3 minuman: arak, madu, satu lagi susu. Nabi minum susu. Jibril kata, yang itulah hang kena dah, hang susu. Susu telah pembesaran kehidupan manusia. Besar darah daging di darah daging. Kalau hang minum arak, nescaya banyak umat hang akan jadi penagih arak. Dalam dia tak minum tu, berapa ramai umat Islam ni dia jadi kaki arak. Kalau hang minum madu, nescaya banyak umat-umat hang akan jadi hamba dunia. Dalam dia tak pilih madu tu, beramai orang yang jadi hamba dunia. Dalilnya, tak ada mai surah, tak ada mai masjid. Kalut, lorat, tak dan, sibuk, banyak arai. I'm busy, no time, no way, full program. Sibuk dengan dunia, tak ada nak main surah. Kayak tu gila dunia, tebak mana semua tempat. Tuan nak tanya hari tu, peratus duduk jemaah ni berapa surah ni? Peratus pelanggan tetap maghrib tak usah ambil subuh, tak ada pergi kerja, ambil maghrib sudah. Berapa peratus yang tebak ni? Syekh, antanya tak ada itu. Berapa peratus? 5%. Taman-taman antara 3 hingga 5, 10 tak mendengar mazhum. Tak mendengar 10%. 3 dengan 5. Teruk tak teruk teratur. Tak dan main ni gila dunia. Teratur kita mudah.
Itu ukuran pertama. Tu dalam dia tak pilih madu tu. Kalau dia pilih madu, kita pun tak main ke mak lah duk melepak televisyen tengok bola balak main. Taulah awak. Allahu Akbar. Kemudian tahu nak sebut maka sabda SAW, barang siapa ala hatinya satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala dituangkan arak, maka datang ia pada hari kiamat tiap-tiap huruf daripada Quran itu membawa bicara ia dengan katanya, aku bicara, aku mendakwalah dari Allah Ta'ala depan Tuhan, dan barang si bicara dengan Al-Quran maka sungguhnya telah binasalah ia. Allahu Akbar. Ya. Orang yang ada hafal ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran lah. Esok kita minum arak. Ba tu dakwah kita. Sin dakwah kita. Mim dakwah. Tiap-tiap huruf tu dakwah kita. Ni orang Arab ni Allah. Kalau yang kat Arab ni depa betina Arab. Judi korang Arab betina. Hampa nak tengok Arab minum arak, hampa pergi Bangkok. Saya dulu masa Haji Mesir dulu, kami dulu tak ada kota bang turis, antara dua. Naik mas turun di Bangkok, transit semalam, esok naik Egypt pergi Kairah. Tapi saya tak pikir tu, saya pikir Pakistan. Naik Pia Pakistan Island, turun di Karachi semalam. Dia bagi transit, bagi hotel, berjalanlah. Esok boleh pergi ke, naik ke tempat Egypt, pergi ke Kairah. Yang kawan-kawan kita lah yang naik kau terbang, mas singgah di Bangkok, dia bagi hotel semalam. Esok nak pergi terbang biji nak main ambil. Situ tengok dah tu Arab. Ya Allah. Ente bayangkan GRO di Bangkok boleh cakap Arab. Kerap tak kerap Arabnya Bangkok. Macam Arab Mekah boleh cakap Melayu. Punya ramai masyarakat Islam kita pernah keluar perasaan di Bangkok. Tu perasaan perikutan Arab, mintalah jaga rakyat hampa ni, panggil tak senonoh. Banyak Arab negeri teluk banyak. Belah Kuwait, Qatar, Bahrain, negeri kaya. Dia pernah tengok di Pattaya. Botol arak terlalu sayung ada botol mahal tu, bungkus yang kain tu. Gerak Alhamdulillah, tampak tu Arab selerak gigi, sedawa dia bersedawa Alhamdulillah. Arab mereka betina Arab, mereka main di Bangkok ni bulan puasa paling ramai. Ente musaim hantar pasal la ana musafir. Musafir apa hampir 2 minggu itu. Hai tahu. Arab betina Arab yang jenis yang kaya lah. Lepas tu tak, ialah yang berdepa pertama belah Saudi sendiri, pada orang Saudi sendiri tak banyak lah, tapi banyak dari teluk lah, belah minyak kaya masih kurang. Tua-tua pula tu 5-60 mai pegang tina siang dengan jubah meleret, tasbih tangan, dia kira mereka duk cerita lah, dia tengok pakat duk menari tu, astaghfirullahalazim, menari tu main dekat dia lagi, la hawla la quwwata illa billah, tak ada tu main lagi, main dekat dengan dia, na'udzubillah, penari tu duk atas paha dia, alhamdulillah, tu panggil Arab. Aku tampak tu Arab yang jahat. Padahal dia pun esok kena laknat teruk daripada kita Melayu. Itulah Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun azab Islam, kita merupakan kaum Arab yang Allah muliakan kita sebab pegang Islam. Kalau kita tinggal Islam, Allah hina kita, hina sungguh. Sebab itulah Arab 700 juta depan masa depan. Israel 3 juta ya. Tapi 3 juta ditakuti, digeruni oleh 700 juta orang Arab. Pasal apa? Arab tak pegang dengan agama tu.
Pemimpin lebih takut pada Amerika daripada takut Allah Ta'ala. Jadi khadam Amerika, jadi alat Amerika betul. Tengok. Hai. Dan satu riwayat ditercetera Tuan Abdullah Aziz Al-Madani berkata, aku pada satu hari pada pergi ke masjid, maka tiba-tiba aku dapat banyak perempuan menangis. Mereka itu di tengah jalan. Maka kataku, apa khabar engkau hai orang perempuan? Maka berkata mereka lah, pada kami seorang laki-laki sakit, ia hampir mati, dan kami suruh akan dia ulang-ulang atasnya kalimah la Allah, maka tiada mengatakan dia. Dan masuklah aku atas orang sakit itu, pada aku ajarkan dia Allah, maka tiada mengatakan dia, dan aku ulang-ulangkan dia, dan maka bukakan kedua matanya pada ia kalimah kafir dan melepas daripada agama Islam, dan keluarlah nyawanya, maka matilah ia. Kemudian maka aku keluar rumahnya, aku panggil sekenap orang ada pada tempat itu, hai sekalian sekeluarga aku, sanak saudaraku, yang aku semayangkan dia, yang engkau tanam pada tempat orang Islam, kena bawa saya mati kafir. Dan ku tanya isi rumahnya betapa amat itu, maka berkata mereka itu, tiada kami ketahui bagian dosa melainkan ia minum arak dan tuak. Maka dihilang ta'ala imannya sebab minum arak itu dan tuak. Cerita ni, seorang nama Syekh Abdul Aziz Madani, dia berjalan nak pergi masjid. Dalam perjalanan tu tengok pakai orang perempuan pakat luar rumah, pakat teriak. Pasal apa teriak ni? Ada waris kami seorang sakit teruk, nak mati, kami ajak mengucap, dia tak mau mengucap. Lah tuan pergi tengok lah. Elok pergi masuk tengok, ajak mengucap, dia tak keluar. Kan orang talqin, la ilaha illallah, sunat kan. Dia tak mau. Dia kata, dia tak sebut sini apa perkataan, dia dia keluar kalimah yang kafir. Mana boleh jadi dia kata tiada Tuhan melainkan arak ke mak. Kan saya cerita dulu yang ada datuk kata Seri di Kuala Lumpur kuat minum arak. Dekat nak mati tu minta arak kat anak. Oh my son, I want drink brandy. Minta. Bapak nak mati, bapak mengucap lah, oh no, dia minta arak. Bapak nak mati, bapak mengucap, bapak tu mengucap bapak nak mati, oh I don't know. Akhir bagi arak secawan, mampu ngayat tu. Na'udzubillah. Sebab arak ni dia tagihkan seterita orang Melayu ni. Tagih arak dua sebab. Pertama, berkawan dengan Cina Hindu. Yang kedua, belum mengaji luar negeri, Eropah. Agama tak ada, asal agama tak ada sini. Pi sana arak macam yang sejuk, jadi biasa. Dia tagih balik rumah Malaysia. Tu yang setengah-setengah rumah Datuk Tan Sri ada minibar dalam rumah. Ada minibar dalam rumah. Tu minum arak teruk. Dia tagih kan. Baik. Dan setiap SAW bersabda ia, pelatabat seorang hamba kemudian maka matilah ia kena daripada taubatnya, maka naiklah malaikat buat rohnya ke langit. Ingat, kita ni sebagai hamba Allah dosa banyak. Sebab Nabi kata kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu tu Adam ni semuanya ada dosa. Tebal dengan nipis, berat dengan ringan. Dosa kita ni ada dua jenis. Satu bersangkut dengan hak Allah, tak semayang, berjudi, minum arak, berzina, lawan hukum Tuhan. Satu lagi bersangkut dengan hak manusia, menipu diutang, menipu orang, merompak, mencuri, hutang tak bayar, putar alam, buat kenat, buat naya, mengumpat. Itu dosa dengan makhluk. Dosa dengan Allah Ta'ala senang kita bertaubat. Contoh semayang, tilengai, judi, arak, zina, menyesal tak mahu buat lagi dah.
tinggal la tu, dan tak mau ulang lagi dah, cukup. Yang paling payah dosa kita dengan manusia. Terpaksa berjumpa dengan orang tu dulu, minta maaf, minta halal kat dia, kita ambil hak dia, kita rampai hak dia. Yang tu berat. Tenah dia lagi, dia tak maaf. Tiada maaf bagimu. Hang buat kat aku sampai berasa tulang hitam. Terpaksa kita kena bayar dengan pahala kita esok di akhirat. Pahala kita duduk main mengaji, pahala kita duduk persembahyang jemaah, pahala kita buat baik dengan orang, apa bagian umrah ke haji. Tak cukup pahala nak bayar, kena tanggung dosa dia pula. Tu beratlah. Tu saya kata dosa manusia dia berat. Sebab itulah kalau kita dah tobat, tak berjumpa dengan dia, dia pergi ke mana. Sebab tu setiap dalam kita tengok dalam orang baca Yasin, tahlil apa dia kata, aku hadiah pahala bacaan ni pada muslim-muslimat yang masih hidup telah mati, zawil huquqi alaina. Apa makna? Orang-orang punya hak-hak di atas kita, yang kita ni ada dosa dengan dia, mintalah kita hadiah pahala ni kepada dia. Esok di akhirat diampunkan dosa kita. Harapan gitulah. Itu kata paling berat dosa kita dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala mudah. Satu cerita zaman dulu, dia ni bunuh 99 orang. Jumpa satu tok lebay. Lebay lah, jenis Islam hadari. Orang mengaji dia tak mari, ibadat nak buat, mengaji tak mau. Tuan saya ni bunuh orang 99 orang dah. Kasih bertobat tuan terima dah. Oh, banyak. 10 orang tuan tak terima, 99 orang neraka laknat hang. Dia geram ketuk lebay tu, dia bunuh cukup 100. Cukup 100 dia bunuh tok lebay tu. Akhir dia pergi jumpa ulama orang alim. Saya dah bunuh orang 1 orang. Kasih bertobat tuan terima dah. Tuan terima dengan syarat hang berjumpa dengan waris dia, hang minta maaf atau bayar depan dia ke pampasan ke apa. Dalam perjalanan nak pergi tu dia mati tengah jalan. Malaikat rahmat, malaikat azab berebut-rebut nak ambil roh dia. Malaikat azab kata aku punya, malaikat rahmat kata aku tak tenggak doh, aku punya. Akhir Allah Ta'ala hantar satu malaikat jadi hakim. Lagi ni lah, kita tengok mayat ni dia mati duk tahu mana. Kalau dia mati separuh jalan, lebih separuh kita kata dalam nak bawa tu, kita kata 10 batu, dia sampai tu 5 batu atau 6 batu, lebih sepadat separuh. Roh ni dapat pada malaikat rahmat. Tak sampai separuh lagi dapat malaikat azab. Setuju tak? Setuju. Kira lebih selangkah nasib dia. Border dah sepadan dah, tengah-tengah dah, lebih selangkah. Malaikat rahmat kata jadi hakku, sebab dia ada azam nak bertobat. Mati ni bukan kerja kita, kerja Allah. Saya sebutlah hadis satu orang malaikat daripada Allah, orang ni ya Allah masih sihat tu, duk main sembahyang jemaah, duk rajin mengaji, dia berjuang berjihad untuk Islam. Lah dia sakit teruk, nak kira ada apa pahala, hang tulis macam biasa. Sebab dia sakit, bukan dia minta, aku yang bagi. Kalau dia sihat, apa tu? Tulis. Itu untung kita ambil pada masa sihat tu. Dikira pahala kita macam kita tu buat juga. Sebab sakit mati bukan kerja kita, kerja Allah kan. Jadi maknanya inilah kelebihan orang bertobat kan. Dosa kita yang payah ni, dosa kita manusia tadilah. Kita buat naya ke orang, buat kenak ke orang, tipu orang, perkenal orang. Kita bertobat metode tua dah. Kerja itu jadi pukul orang, katuk orang lebih kurang, kerja polis, kerja apa. Kita bertobat dah, tua dah, pegang tasbih besar-besar buah petai, pergi ulang, pergi umrah, pergi kucuk haji aswad sampai pinyit hidung-hidung, hitam day semayang, sedangkan kita ada dosa dengan orang. Allah Ta'ala akan tak terima amal kita
melainkan orang yang pernah kita buat naya, buat kena, buat apa tu, dia maafkan kita. Itu yang paling berat saya rasa. Dosa bab tu saya orang berhutang saya tak bayar, orang berkenal saya tak heran, tak apalah, kata aku dosa banyak, esok di akhirat hampa tanggunglah dosa aku, pick up kot tu lega balik buat pening kepala buat apa kan. Baik, jadi cerita sini apabila seorang hamba tu taubat, roh dia buat naik ke atas. Sebab tu hampa tengok orang mati semua mata naik atas, bukan mata naik atas, dia tengok. Tu yang sunat lurut mata. Kan orang mati dia mata tegak, malaikat buat naik roh dia. Kita pun tak tahu mati macam mana. Pak Long hak mati tu tak patah balik habak kat kita. Kalau patah balik habak, saya ingat tak ada orang jahat, semua jadi baik. Hang tahu mati teruk azab lah. Aku taubat dah. Saya ingat tak ada jadi jahat, semua jadi baik belakang. Sebab dia pi terus. Astaghfirullahalazim. Maka berkata sekian malaikat, Tuhai Tuhan, ilah si hamba-mu si anu, sesungguhnya telah ingat dia pelupa dan lalai. Dulu dia jahat, dia lupa, dia lalai dengan agama, lah dia bertobat. Dan permanya telah berdiri ia pada hadratmu dan merendahkan ia pada hal ia menangis dan mengaku daripada dosanya dan kejahatannya. Dia mengaku dosa dia banyak, dia bertobat, dia apa? Maka firman Allah Ta'ala, sekalian malaikatku, hiasi oleh kamu akan langit, datang nyawa orang menyesal pada dosanya, dan buka oleh kamu akan pintu taubatnya, kerana aku terima taubatnya, kerana bahasanya orang taubat itu pada taubat yang lebih mulia pada aku 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Allah Ta'ala alu-alukan nyawa orang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang banyak ni Allah ampunkan dosanya. Sebab kita kena ingat, sebab tu hak ampun tak ampun ni hak Allah. Macam syurga lah. Sebab tu kita tak boleh kata dia ni ahli syurga, ahli neraka. Sebab ada Nabi sebut hadis dia, ada orang yang nak masuk syurga ni amalan dia secengkai nak masuk syurga dah, last minute dikona dia masuk neraka. Ada orang yang amalan secengkai nak masuk neraka, last minute dikona masuk syurga. Ni hak Allah. Mungkin amalan, ada amalan dia Allah ampun. Kerana masuk syurga ni dia banyak pintu. Ada masuk syurga pintu jihad, ada masuk syurga melalui pintu ilmu, ada masuk syurga pintu sedekah, ada masuk syurga melalui pintu salat. Yang tak ada pintu ni hampa orang perempuan, hampa istimewa tau. Nabi katalah hadis dia, perempuan yang salihah boleh masuk syurga mana-mana pintu, fi ayyi babin ma sya'at, mana-mana pintu hampa nak masuk, hampa boleh masuk. Hampa ni masuk lorong VVIP, very very important person. Cakap putih sikit lah. Depa pintu ilmu masuk, pintu jihad masuk, semua boleh masuk. Perempuan yang salihah. Kami tak dapat, hampa dapat. Istimewa hampa perempuan ni. Tak macam kita kan? Dengan syarat hampa salihah. Jadi orang taubat tu lebih mulia daripada langit di bumi isi. Pelengkait akan taubatnya, diberi ia adalah buat khidmat dan taat. Aku gantikan suratan kejahatan dan kebajikan. Sebab itulah orang-orang saya tengok, orang kalau dia biasa jahiliah, biasa jahat, dia berubah bertaubat, dia berubah sungguh, dia baik daripada kita. Betul, kalau ikut Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan, siapa? GRO, pelayan kelab malam, akhir jadi waliullah. Fudail bin Iyad, anak raja, suka mengorat, playboy, akhir jadi wali. Kan tengok apa siapa sangka tu apa hail hab, apa pelakon ahli setan nama apa, Mustafa apa, Allah, hampa tahu kot ni pelakon ahli setan tu.
Azmin hampa kena sangatlah. Kan dia berlakon dengan Oji tu. Oji ni silap. Oji ni ustaz tak pergi menikah dengan dia. Tu silap kami pun. Orang semangat ilmu tak ada bukan lama. Dia semangat dia balik umrah, dia bertabat Oji dia insaf, Oji tak ada tak ada anak, nikah mana cerai lah. Silap. Dia apa semangat tanpa ilmu. Akhirlah ni bergedit balik lah ni. Sayanglah dia tu kalau ustaz ambil tu bimbing dia orang tak semangat, ilmu tak ada, semangat bukanlah masaknya. Akhir patah balik. Tengok gambar agak tudung pun tak macam dulu dah. Gedik jadi pengajar, jadi hidup macam zaman jahiliah balik. Ya, silap ustaz tak bimbing dia. Patut ustaz kan pergi ambil dia. Tak kisahlah bini nombor 3, nombor 4, tak kisahlah. Kira boleh menikah bimbing dia. Macam Diana ni, Diana hak di AP Teluk Intan, patut ustaz kena pergi menikah dengan dia tu. Dia ni orang haraki, orang gerakan. Sayang kalau duduk dalam DAP dia terlibat gerakan jahiliah. Rugilah. Patut pemuda PAS kena pergi nikah, mengorak dia, nikah dengan dia, bimbing dia. Lawa pula tu. Cerdik pula, bijak pula. Dia jadi muslimat besok. Tapi kita lelaki kena bimbing dia lah. Boleh. Orang perempuan dia ikut suami, kita kena pandai lah. Umur 27. Mak nak kira, bagus sebab dia orang jenis bergerak, orang jenis berjuang. Orang jenis berjuang. Sayang kalau berjuang bukan atas Islam. Orang jenis besar. Dia jahil. Jadi kena ada orang pimpin, orang bimbing dia. Dia tok dia Cina apanya. Patutlah keturunan pergi ke dia sama. Tok belah ayah dia. Mak ayah tu Cina. Dia punya tok dia tumpah turun mai ke cucu. Kompak tu. Sayang. Dia biasa memang kalau orang tengok ada penyanyi satu, bukan penyanyi di Mesir, penari gelek lah pakai purdah ni. Alat penari gelek ni Arab periklah tak tinggal tak dia peraun sampai ke lari. Gelek ni kalau mereka jadi macam tradisi mereka dah, macam kita tarian Mak Inang lagi mak. Kalau belah kampung sikit dia pakai baju Messi diikat tam pinggang. Kalau yang pangkat yang hotel-hotel ni pakai seluar dalam dengan culi, nari atas meja, yang bawah kau duduk meratip sakan. Mesti Arab dia kira dia. Tapi akhirnya alhamdulillah dia pakai purdah lah ni, bertobat. Orang kalau dia berubah suruh lebay je lebay. Biasa duduk jahiliah. Dia kembali balik pada Islam, dia lebih lebay daripada kita ni. Macam tu lah. Izmil apa? Pelakon kesihatan nama apa tadi? Izmil Mustafa apa nama? Apa? Nama apa tadi? Azmin. Lah jadi ustaz lah. Dia mengaji di Syria, bawa anak-anak mengaji, boleh cakap Arab, boleh apa. Dia berubah terus. Watak dia tu kan. Yang pilih dia tu macam AB ni pun nak kena minang dia lah, menikah nak terona, bukan orang haraki. Dia kena menikah orang berjuang. Saya tu Nur Izzah Anwar, saya kata tak lama dia wakayat, dia tak boleh orang muda, dia hak suami, hak anak. Wakayat kerja 4 jam. Nak ji wakayat ni kena pencin beranak boleh lah 40 ke atas, 50 boleh lah. Dia ada suami. Kerja wakayat 4 jam. Saya tahu lah adik saya wakayat Sadri tu 4 jam kerja. Kita bayangkan kita hak suami. Kecuali kalau lelaki tu orang haraki, orang gerakan juga. Ni lelaki bukan jadi orang haraki, bukan gerakan. Cakap orang biasa, tak faham kedudukan isteri. Habis dia macam kerja doktor, bini macam bini doktor. Kalau doktor, lelaki mesti doktor juga baru boleh. Kalau lelaki ustaz, lelaki engineer pakai pening kepala dah. Saya tahulah anak saya menantu saya doktor. Muduklah anak menantu doktor, boleh kerja doktor. Saya Allah kerja. Masuk pagi, keluar petang esok. Lebih dah kerja kelang kata hampa ni kata. Punya teruk. Ya Allah, kerja apa kata hampa. Masuk pagi tadi, keluar petang esok pun keluar. Laki doktor tak faham, yang tak faham tu ya. Seronoklah ustaz bini doktor, lawyer bini doktor, cik bini doktor, dia tak tahu laki pening kepala.
balik rumah tak ada bini, tidur dengan anak-anak. Nampak orang gaji, kena orang gaji pula, jana muda pula, endon pula. Bapa usah ribut-ribut, kalau ibu enggak ada, saya kan ada. Urusan bapa bisa diatur. Nikahnya kerja tak sesuai, macam magistrate nikah. Ada ustaz nikah magistrate, anak dua bercerai, tak sesuai lah. Bini magistrate hakim, laki ustaz, anak dua bercerai, tak sesuai dengan aliran tu, tak kupu dipanggil. Ya hakim kadang buat style mahkamah. Dalam kes ini abang juga yang bersalah. Kepala hakim di kepala tak boleh tak kena gu dia. Dengar hebat dia kena gu. Mujuk anak saya, mujuk lah nasib rezeki dia. Apa kerja di rumah saya, duduk di tepi dekat rumah saya, duduk dengan saya. Alhamdulillah, kalau kena duduk rumah sewa lah apa dengan anak, baru dapat seorang jenuh lah, siapa nak jaga anak. Kerja mereka tu naik bering pada betul lah, kena masuk pagi keluar petang esok. Ni apa cerita ni? Tak apa, laki doktor, laki bekerja betul juga, dia faham dah. Kena laki ustaz, laki engineer, laki cikgu, laki bergawai, pening kepala. Kita nak layan sunni, kita biasa orang laki-laki nak suai isteri layan. Ada hampa ni kami semangat dah sikit. Dia bersema ni sunyi macam kena serangga duda balik rumah. Baiklah, tak apalah. Dan lagi sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Ta'ala akan arak dan tuak dan orang berbuat dia. Buat arak tu kerja khilang dia lah. Dan orang yang menyurat dia, yang buat bil jadi khani, kira cashier, kenapa tak kisah lah. Dan orang yang menjual dia, termasuk orang saham arak. Sebab tu ASB, ASN tu diharamkan. Majlis Fatwa Pelabur Serta Bangsa Mufti Pulau Pinang, 39% saham ASB, ASN terlibat dalam saham haram, di antaranya arak. Lain beriba-riba ada banyak lagi, tak patuh syariah. ASB, ASN. Jadi kita tak langsung, kita tak jual arak pun saham kita ada. Dia macam, saya nak tanya entah, tanya hak bomok sikit belakang-belakang. Abang hak belakang orang bomok sikit no. Ni dah ni hak pakai baju dia tu belakang sikit no. Nak tanya sikit lah, kita pergi Kepala Batas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni abang, saya nak tanya sikit, mana kedai hak dia nombor ekor ni? Hang pergi kot ni nah. Hang pergi straight kot tu sampai traffic light, hang belok kanan. Kita belok kanan tu ada corok tu, ada satu kedai. Tu tipu orang tak ada otak, tang tu lah kedai dia. Kita yang habaq jalan ni, tunjuk jalan kat dia, berdosa tak dosa? Dosa tak? Pasal apa berdosa? Kita bukan main, kita habaq jalan kat dia aja. Dosa tak? Pasal apa? Berjalan syubhat lah. Bagus, tak payah tanya mufti lagi dah. Tu imam nak main masjid, pegang buah tasbih besar-besar, buah petai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam. Saya cadang nak curi mu'tan Ustaz Zakaria ni, nak panjat tinggi, nak ambil galah tak ada, nak capai dengan tak sampai. Tu imam boleh bagi bau dah saya nak panjat. Nah. Subhanallah, subhanallah, Allah. Tu imam tak mu'tan ni, tak mau, mu'tan haram, makan bara api neraka, aku tak mau. Allah. Habis dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu imam mak angkat dia pergi curi mu'tan tadi, berdosa tak berdosa? Pasal apa berdosa? Tu imam mu'tan boleh tak makan pun. Pasal apa?
pasal syubhat bagus. Kita kadang-kadang tak langsung syubhat juga. Dia macam cerita bangau, judi, judi, mana hang mai, awak aku tak mai, sebab ada orang jual. Orang, apa pasal hang jual, awak aku tak jual, sebab aku ada lesen. Lesen, mana hang mai, awak aku tak mai, sebab menteri bagi kat aku. Menteri, menteri, apa pasal hang bagi, awak aku tak bagi, sebab aku ada kuasa. Kuasa, mana hang mai, awak aku tak mai, sebab aku jadi ahli parlimen. Kuasa, mana hang mai, awak aku tak mai, sebab aku jadi ahli parlimen. Ahli parlimen pasal apa hang jadi, awak aku tak jadi, sebab orang pangkal, orang undi aku hampa hak mengundi, berjudi juga jawab dia. Kepiah putih sia-sia ya, pi umrah, pi haji, jubah meleret, hampa juga berjudi. Tu nama dia syubhat. Saya mengajak di Ipoh. Jadi ngundi-ngundi ni sampai dalam kubur juga ya ustaz. Hayalah kita orang parit tu. Sampai begitu, maknanya syubhat lah. Sebab kita beri kuasa kat mereka. Mereka bagi tempat maksiat yang kita berdiri juga dengan cara tak langsung. Ni kita takut arak tak dikawal. Kita kata dulu, arak kita tak dikawal. Sebenarnya wenang orang Islam, orang Islam semua pakai minum arak belakang kan, hasil negara sebagai tu tak berkat tu hilang ke terbang, bila tak jumpa habis duit 170 juta dah. Dan lagi sabda SAW, barang siapa minum daripada segala yang memabukkan, tertima Allah Ta'ala akan semayangnya 40 hari. Cerita tadi, jika taubat ia, maka diterima Allah Ta'ala akan taubat. Maka barang siapa minum 2 kali sekali memabukkan, tertima Allah Ta'ala 80 hari. Sekali minum 40 hari. Tak mabuk 7 hari, mabuk 40 hari. Sekali minum, 2 kali minum 80 hari. Darab tengok ke 5 kali minum. Bukan senang orang terlibat dengan arak ni. Nak tinggal payah. Saya cerita dengan Wallahualam. Saya ada mengajak sebuah tempat sahabat, kata ustaz mengajak setakat Aisyah sudah ustaz, nak ajak ustaz baca Yasin ke ayah saya sakit. Bukan 5 batu dah lah daripada tempat tu banyak. Tak apa, habis-habis tu mengajak kami pergi 3-4 biji kereta, sebab dia orang kuat surau. Pergi rumah tu tengok orang tua sakit. Saya rasa lemah semangat awak lah, badan aku lemah sangat malam ni. Tak ada semangat nak baca, tak ada apa-apa siapa aku ni. Agak-agak suruh kita jadi khalifah, paksa dia lah. Baca nak tak semangat terpaksa. Selesai saya baca nak masuk kereta dan ajak pergi makan. Ustaz, dia peluk saya. Ustaz, ayah saya ni ustaz, saya tak duduk dengan dia, saya duduk dengan tu. Ayah saya bercerai dengan mak saya. Saya duduk dengan tuk didik saya. Ayah saya ustaz, dia ni jahil murakab, driver lori. Dia baru berhenti minum arak baru 6 bulan je ustaz. Umur dah 70. Anak-anak nasihat pun, dia kata aku kalau aku berhenti arak aku sakit. Ayah sakit dalam keadaan ayah bertobat lebih baik daripada ayah sakit ayah tak bertobat. Mayang apa budak tadi. Saya sebab duduk dengan Tok Wan, tok didik saya Ustaz. Jadi dia teriak, saya kata ginilah. Tapi mudah ada saat akhir dia, tapi akhir pun 6 bulan baru lepas dia berhenti 2 minggu sakit. Akhir matilah, lepas 3 kali baca si dia mati. Orang situ semua pulau habis. Orang terkejut lah tengok semayang ramai, dia buat kawan-kawan dia main. Orang suruh tempat lain tu, ingat ayah dia mati. Ustaz, saya ayah tetap ayah lah. Saya kata inilah, minta doa lah ke ayah kita, sebab doa anak soleh ni sampai pada ayah kita.
walaupun ayah kita orang yang fasik, dosa banyak sampai ringan azab dia, harapan gitulah. Astaghfirullahalazim. Maka jika taubat daripada itu, Allah Ta'ala akan demikian hingga akhirnya. Dan kata Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, jauhi oleh kamu akan arak, kena bawa salah seorang laki-laki pada umat Nabi dahulu-dahulu kala, iaitu laki-laki yang banyak ibadatnya dan menjauh daripada manusia. Maka bertemu ia dengan seorang perempuan yang jahat, maka menyuruh ia akan sahaya hamba macam hamba khadam lah, perempuan padanya pada lebay itu. Maka berkata ia, aku panggilkan dia kau datang ke rumah kami. Maka datanglah ia lebay itu serta hamba itu. Maka masuk ia dengan dia pergi pintu. Pada maka menutup ia daripada segala, daripada dimasukkan hingga sampai perempuan itu padahal punya budak laki-laki muda belia, dan satu qadah tempat daripada arak. Enggak yang